Pernah tak anda fikir apa sebenarnya yang buat bateri telefon kita berfungsi? Atau kenapa besi itu boleh berkarat? Jawapannya ada pada satu proses kimia yang agak penting sebenarnya, tindak balas redoks. Jadi hari ini, jom kita sama-sama bongkar misteri di sebalik tarian elektron yang cukup menarik ni. Okey, jom kita tengok persamaan kimia ni. Nampak macam simple je kan? Sebelah kiri, kita ada ion ferrum dengan atom magnesium. Lepas tu, sebelah kanan dia dah jadi atom ferrum dan ion magnesium. Macam satu pertukaran biasa kan? Tapi, sebenarnya, ada cerita yang lebih besar berlaku kat sini. Jadi, persoalan utamanya sekarang, elektron-elektron ni sebenarnya bergerak ke mana? Untuk faham semua ni, kita kena jadi macam detektif sikit. Kita kena jejak pergerakan elektron yang kita tak nampak dengan mata kasar ni. Sebab mereka lah kunci untuk faham keseluruhan cerita ni. Baiklah, untuk faham cerita penuh ni, apa kata kita pecahkan kepada dua babak. Macam dalam filem. Kita tengok dulu apa jadi pada setiap watak utama kita, si ferrum dan si magnesium, satu persatu. Okey, pertama sekali kita fokus pada ferrum. Cuba tengok, dia mula sebagai ion dengan cas positif 2. Tiba-tiba, dia jadi atom ferrum yang neutral, casnya jadi sifar. Macam mana tu? Sesuatu mesti dah neutralkan cas positif tu. Agak-agak apa ya? Sekarang, kita beralih pula pada watak kedua, magnesium. Dia ni pula transformasinya terbalik. Mula-mula atom neutral tak ada cas. Lepas tu, dia jadi ion dengan cas positif 2. Ini mesti bermakna dia dah hilang sesuatu yang bercas negatif kan? Okey, sekarang kita dah kenal watak-watak kita. Jom kita masuk babak utama, iaitu perpindahan elektron. Kat sinilah aksi sebenar berlaku. Okey, kita mula dengan istilah pertama, penurunan. Senang je. Penurunan ni maksudnya proses menerima elektron. Nak ingat senang? Fikir macam ni. Casnya berkurang atau turun. Contohnya, dari positif 2 turun jadi sifar. Kan dah menurun tu. Inilah yang jadi pada ferrum tadi. Ion Fe2 positif tu, dia terima 2 elektron. Dan jadilah atom ferrum yang neutral. Nampak tak cas dia dah berkurang dari positif 2 ke sifar? Sebab itulah kita panggil proses ni penurunan. Mudah kan? Sekarang, fikir sekejap. Bila ion ferrum ni ambil elektron dari magnesium, dia sebenarnya telah menyebabkan magnesium tu teroksida kan? Sebab itulah kita panggil dia ejen pengoksidaan. Dia yang jadi punca pihak lain kehilangan elektron. Kalau tadi ada penurunan, mestilah ada lawannya kan? Iaitu pengoksidaan. Kalau penurunan tu terima elektron, pengoksidaan pula proses kehilangan elektron. Ada orang suka guna akronim ni untuk ingat. Pengoksidaan adalah kehilangan, PO. Manakala penurunan adalah terima, PAT. Boleh tahan kan? Okey, jom kita balik pada cerita magnesium. Dia kan bermula sebagai atom neutral, lepas tu dia hilangkan 2 elektron untuk jadi ion Mg2 positif. Perasan tak dalam persamaan ni, elektron ditulis kat sebelah kanan sebagai hasil. Ini cara kita nak tunjuk yang elektron tu dah dilepaskan, dah hilang. Dan sebab magnesium ni derma elektron dia pada ferrum, dia sebenarnya telah menyebabkan ferrum tu mengalami penurunan. Jadi apa kita panggil dia? Ejen penurunan. Dialah penderma elektron dalam cerita kita ni. Baiklah, kita dah faham dua-dua babak berasingan tadi. Sekarang tiba masanya untuk kita gabungkan semula kedua-dua cerita ni dan tengok gambaran penuh tindak balas ni. Okey, cuba tengok ni. Sebelah kiri penurunan ferrum, dia terima elektron. Sebelah kanan pengoksidaan magnesium, dia hilang elektron. Yang paling penting untuk kita ingat, dalam kimia, dua benda ni tak boleh dipisahkan. Dia macam dua belah shilling yang sama, mesti berlaku serentak. Sekarang, jom kita buat sikit kerja matematik. Kita campurkan je dua-dua setengah persamaan tadi. Semua yang kat sebelah kiri, kita kumpulkan. Semua yang kat sebelah kanan pun kita kumpulkan. Nampak tak? Tiba-tiba kita ada 2 elektron kat belah kiri dan 2 elektron kat belah kanan. Dan dalam matematik, kalau kita ada benda yang sama di kedua-dua belah persamaan, kita boleh buat apa? Kita boleh batalkan. Sebab bilangan elektron yang hilang sama dengan yang diterima, kita boleh potong je. Fikirkan elektron ni macam orang tengah. Dia cuma pindahkan barang tapi dia sendiri tak muncul dalam hasil akhir. Dan bila kita dah batalkan elektron, kita dapat balik persamaan asal yang kita tengok mula-mula tadi. Tapi sekarang, ceritanya dah lain kan? Ia bukan lagi sekadar simbol dan nombor. Sekarang, kita nampak cerita penuh di sebaliknya. Kisah magnesium yang menderma elektronnya kepada ion ferrum.
Okey, sebelum kita habis, jom kita buat satu rumusan pantas tentang konsep-konsep utama yang kita dah belajar hari ni. Jadual ni memang ringkaskan semua benda dengan kemas. Nampak? Ferrum mengalami penurunan, jadi dia ejen pengoksidaan. Magnesium pula mengalami pengoksidaan, jadi dia ejen penurunan. Ingat ya, dua proses ni saling melengkapi. Tak boleh ada satu tanpa yang lagi satu. Sentiasa berpasangan. Jadi lepas ni, bila anda nampak je apa-apa tindak balas kimia, cuba cabar diri sendiri. Tanya soalan ni, ke mana elektron bergerak? Siapa yang menderma dan siapa yang menerima? Sebab bila anda dah faham tarian elektron ni, anda bukan setakat selesaikan soalan kimia tau. Anda sebenarnya dah mula faham salah satu proses paling asas yang menggerakkan dunia di sekeliling kita.